apabila Cik kemukakan, mencadangkan, tidak semestinya pihak sana setuju. Ada kala pihak sana setuju, ada kala pihak sebelah tidak setuju. Maka apabila tiada persetujuan yang berlaku di dalam majlis suluh tersebut, maka bermaksud suluh itu gagal. Okey? Maksud suluh itu gagal, majlis suluh perbincangan itu gagal. Okay, faham Okay. Bila gagal, pihak pegawai suluh akan berikan satu tarikh naik mahkamah. Okey, masa naik mahkamah itulah peguam akan mohon kepada mahkamah untuk masukkan pembelaan. Dalam pembelaan tu saya akan nyatakanlah pihak kami menafikan sekian berdasarkan kepada alasan sekian.